Shalom dan selamat pagi kepada kita semua. Saya akan teruskan dengan pembacaan buku Jalan Menuju Yesus untuk sambungan pada hari kemarin, pagi kemarin. Dan sebelum saya membacakan ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Ya Bapa kami dalam kerajaan syurga, berkati pelajaran yang akan saya bacakan sebentar lagi. Biar Tuhan menjadi berkat kepada saya yang membacanya juga bagi mereka yang mendengarnya. Terima kasih Bapa untuk pujian nama Tuhan dan semua kami serahkan dalam sembah kami. Amin. Oke, pada hari kemarin saya sudah membacakan bab yang ke-9, yaitu bertajuk Pekerjaan dan Kehidupan. Masih buku yang sama yang saya gunakan ialah Jalan Menuju Yesus. Ini adalah sambungan daripada pembacaan kemarin. Dan sebelum memasuki bab yang baru, saya akan habiskan di muka surat 82. Bila kita bekerja untuk Kristus dan membawa orang datang kepadanya, dapat kita rasakan keperluan untuk mengenal Dia lebih rapat. Kita akan merasa lapar dan dahagakan kebenaran serta memohon pertolongan Tuhan. Kepercayaan kita akan lebih teguh sementara kita belajar lebih mendalam tentang keselamatan. Kesusahan dan kerunsingan menyebabkan kita mempelajari Alkitab serta lebih berusaha untuk berdoa. Kita akan bertumbuh di dalam kurnia dan di dalam pengertian tentang Kristus supaya boleh melakukan tugasnya dengan lebih baik. Pekerjaan untuk orang lain tanpa mementingkan diri memberikan kepada kita tabiat seperti Kristus yang membawa damai dan kegembiraan. Itu memberikan hasrat lebih besar untuk lebih berminat menolong. Jadi tidak ada tempat lagi kemalasan dan mementingkan diri di dalam kehidupan kita. Jika kita gunakan kurnia Kristen, kita menjadi teguh dalam melakukan pekerjaan untuk Tuhan. Kita lebih jelas melihat kebenaran, kepercayaan, bertumbuh, dan kita berdoa untuk mendapatkan kuasa yang lebih. Roh Tuhan mengandalkan hati kita, mengandalkan hati kita, sementara kita menerima sentuhan ketuhanannya. Jika kita melayani orang lain tanpa mementingkan diri, sudah pasti kita sedang menyelamatkan diri sendiri. Satu-satunya jalan pertumbuhan di dalam hati kurnia ialah dengan melaksanakan tugas yang Kristus amanahkan kepada kita. Kita perlu mahu menolong orang lain seberapa yang boleh, kerana sikap suka membantu orang lain merupakan latihan kerohanian kita. Menjalankan latihan jasmani membuatkan orang kuat. Jika kita mau hidup kekristenan kita teguh, kita harus bekerja. Jika kita menerima berkat Tuhan dan tidak melakukan sesuatu, kehidupan kekristenan kita tidak akan sehat dan teguh. Menerima tanpa memberi sama seperti cuba hidup makan tanpa bekerja. Seorang yang tidak mahu menggunakan tangan dan kakinya lambat laun akan kekurangan daya untuk menggerakkannya. Kristen yang tidak mahu menggunakan kuasa yang Tuhan berikan tidak bertumbuh di dalam Kristus. Kuasa yang diberikan sekaligus hilang. Kristus menggunakan gerejanya untuk menyelamatkan manusia. Tugasnya ialah membawa perkabaran kepada dunia tentang Yesus dan kasih-Nya. Orang Kristen mempunyai tugas menyampaikan berita itu. Setiap orang harus melakukan pekerjaan ini sebaik mungkin. Oleh kerana kasih Tuhan telah dipertunjukkan kepada kita, adalah menjadi kewajipan kita menyebarkan kepada mereka yang belum mengenal Dia. Cahaya yang Tuhan telah berikan kepada kita itu bukan untuk kita sendiri sahaja, tetapi
kita perlu memberikan kepada orang lain. Pengikut-pengikut Tuhan perlu disedarkan mengenai tugas mereka, di mana sekarang terdapat satu orang yang memberikan cerita tentang Yesus. Seharusnya ada 1,000 orang. Jika kita tidak akan pergi, kita boleh berdoa untuk pekerjaan tersebut dan tunjukkan kasih dengan mengirimkan wang. Seharusnya lebih banyak pekerjaan untuk orang lain sekalipun di negeri Kristian. Pekerjaan untuk Kristus bukan hanya dapat dilaksanakan di tempat yang jauh. Sebaliknya, tugas kita terdapat di dalam rumah kita sendiri. Kita boleh bekerja umat untuknya di rumah, bagi gereja atau jiran. Kita boleh bekerja dengan sahabat-sahabat dan kepada mereka yang berurusan dagang dengan kita. Sebagaimana sebahagian besar kehidupan juru selamat kita ketika di atas bumi ialah menggunakan masa bekerja dalam bengkel tukang kayu di Nazaret. Para malaikat bersama dengan dia ketika berjalan dan berbual dengan jiran-jirannya yang tidak tahu bahawa dia adalah anak Tuhan. Yesus sungguh setia melakukan pekerjaan Bapanya, sementara bekerja di dalam bengkel sama seperti dia menyembuhkan orang sakit. Bekerja sebagai tukang kayu adalah tugasnya, sama dengan ketika dia memerhatikan taufan di laut Galilea. Kita juga boleh bekerja dengan Yesus dalam tugas kita yang sederhana. Kita boleh berjalan bersama dengannya di mana saja kita berada. Apostel Paulus menulis, "Hai saudara-saudara, biarlah masing-masing bersekutu dengan Tuhan menurut keadaan sebagaimana pada masa dia dipanggil dahulu." 1 Korintus 7 ayat 24. Kita boleh jalankan tugas harian kita dengan setia untuk memuliakan Tuhan. Jikalau kita menjadi pengikut Tuhan yang benar, kita boleh menyerapkan agama di dalam apa sahaja yang kita lakukan. Kita akan tunjukkan kepada orang lain Roh Kudus. Orang yang bekerja di dalam kedai boleh menunjukkan Kristus kepada pelanggan-pelanggan. Dari hari ke hari, dia boleh mengikuti jejak kakinya yang berjalan di bukit-bukit Galilea. Setiap orang Kristen haruslah bekerja supaya orang lain akan dapat melihat Kristus ada di dalamnya dan memberi kemuliaan kepada Pencipta dan Penebus. Ramai orang yang memaafkan dirinya sendiri tidak melayani Kristus. Ramai orang yang memaafkan dirinya sendiri tidak melayani Kristus kerana orang lain lebih tidak bersedia daripada mereka untuk menjalankan pekerjaan itu. Ada pula yang mengatakan bahawa hanya orang yang terlatih melakukan pekerjaan tertentu dikehendaki melayani Tuhan. Mereka fikir mereka tidak dijemput untuk mengambil bahagian di dalam pekerjaan atau pahala. Bagaimanapun, cara demikian bukanlah sama seperti yang Yesus terangkan di dalam ceritanya. Dia katakan, Tuhan memanggil orang upahnya bersama-sama dan memberikan kepada mereka setiap satu pekerjaannya. Kita boleh membuat tugas harian yang rendah dengan hati yang pengasih, seolah-olah kita mengerjakannya bagi Tuhan dan bukan bagi manusia. Kolose 3 ayat 23. Kasih Tuhan akan kelihatan di dalam kehidupan kita jika sekiranya Dia ada di dalam hati kita. Galakan yang terbaik bagi kasih Kristus di sekitar kita ialah mengangkat dan memberkati orang lain. Kita tidak akan menunggu masa tertentu yang penting untuk bekerja bagi Tuhan. Kita tidak perlu menunggu sehingga kita boleh mengerjakan pekerjaan yang lebih besar. Kita tidak hiraukan kata-kata orang tentang kita. Kehidupan harian kita
mestilah menunjukkan bahawa kepercayaan kita tulen dan sungguh-sungguh. Jikalau orang tahu bahawa kita mahu menolong mereka, pekerjaan kita tidak akan sia-sia. Murid-murid Yesus yang paling rendah diri dan paling miskin boleh menjadi berkat kepada orang lain. Boleh jadi mereka tidak tahu bahawa mereka membantu orang lain, tetapi kehidupan mereka memulaikan berkat yang seterusnya bertumbuh. Boleh jadi mereka tidak pernah ketahui bahawa beberapa banyak yang mereka telah lakukan sehingga mereka tiba di syurga. Tuhan tidak mengharapkan supaya orang bimbang mengenai kejayaan. Mereka tidak perlu merasa atau mengetahui bahawa mereka melakukan beberapa pekerjaan yang besar. Jika mereka dengan cara senyap-senyap dan setia melakukan kerja yang Tuhan berikan, kehidupan mereka tidak sia-sia. Orang yang bekerja untuk Tuhan akan lebih menyerupai Kristus kerana mereka adalah bekerja bersama-sama dengan Dia. Mereka juga sedang bersedia untuk bekerja yang lebih tinggi dan kegembiraan dalam kehidupan yang akan datang. Sungguh indah pelajaran yang saya pelajari pada pagi ini, sambungan daripada pembacaan saya pada pagi kemarin. Di dalam pelajaran ini menyentuh tentang kehidupan saya sendiri dan ada sedikit kekhawatiran yang terlintas dalam pikiran saya, dalam hati saya juga, apabila saya memikirkan bagaimana kita memuliakan Tuhan dan bagaimana kita membantu orang lain di dalam pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam pelajaran ini jelas mengatakan bahawa kita boleh memuliakan dan bekerja untuk Tuhan walaupun kita melakukan pekerjaan kita sendiri. Adakah itu berada di dalam rumah kita, di dalam pekerjaan kita, di kejiranan kita, dan juga di dalam masyarakat kita sendiri. Terima kasih atas pelajaran ini yang sudah pun memberikan saya pengetahuan yang baik untuk saya gunakan di dalam penjangkauan ataupun memberitakan tentang kabar baik ataupun tentang Tuhan kepada orang lain. Dan saya tidak perlu mengulas lagi pelajaran ini sebab sangat jelas. Hanya saya dapat simpankan di dalam hati dan melalui video ini kamu dapat mendengarnya daripada pelajaran yang ini. Sangat baik. Dan untuk hari esok kita akan teruskan dengan tajuk baru di bab yang ke-10. Untuk buku ini keseluruhannya adalah ada berapa bab ya? Okey, ada 13 bab. So saya ada 4 bab lagi yang akan saya bacakan. Sudah pasti ia sangat memberi kita inspirasi dalam kehidupan kita. Dan juga apabila saya sudah berada di bab yang ke-9, daripada bab pertama hinggalah ke-9, sememangnya itu adalah menunjukkan perjalanan kehidupan kita. Ya, sama juga seperti pula dalam ini tajuk dia, jalan menuju Yesus. Maksudnya di dalam kehidupan kita harus sedar bahawa sepanjang dalam kehidupan kita sedang berjalan dengan Yesus. Adakah kita berjalan dengan Yesus? Dan ya, jalan bersama dengan Yesus. Okey, kamu boleh berdoa di tempat kamu masing dan saya akan berdoa di tempat saya. Terima kasih Bapa atas pelajaran yang sudah saya bacakan sebentar tadi. Itu sudah mengangkat jiwa saya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Dan sememangnya memberikan pelajaran kepada saya untuk bagaimana menjalankan kehidupan sebagai seorang Kristian. Terima kasih Bapa, dan semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.